Hey kawan-kawan, kalau anda nak cari rumah 2 tingkat, nak yang ada 4 bilik, 4 tandas, freehold, ini projek kena tengok. Ini adalah 4 bilik, 4 bilik air, 2 tingkat, 20x70 punya landed double story lah. So untuk ni dia punya carport lah. Ini tempat untuk sambar dengan peti surat. So ini surat dia sampel untuk corner lot. So dia ada lebih kurang 10 kaki sampai 15 kaki punya tanah lah. Okay, so kalau untuk tengah punya memang dia 20x70. So memang boleh muat untuk 2 kereta dekat depan carport. So kita masuk. Ini living lah. Dan sini ada satu tempat untuk foyer, you boleh letakkan cabinet macam ni. Dekat sini lah, kalau original memang tak ada. So ni living. Dan sini dining. Kalau letak yang meja besar sikit pun boleh muat. Sebab untuk square feet dia 2100 square feet, so memang besar. Dan you nampak dia punya kitchen, memang luas. Sini boleh buat satu tabletop. You kalau nak makan breakfast kat sini pun boleh. Ataupun you buat design dia macam ni untuk you punya cabinet. Tapi sini pun ada. Memang dua side dia pun boleh buat. Memang dia luas. Dan sini dia belakang dia sudah full extend. So ini tempat dia jadikan you punya yard untuk washing machine. Dan dia ada bawa ada satu bilik tidur. Luas juga. Dia macam bilik master tau. Ada boleh muat lah untuk cabinet. Ini queen size ataupun you nak letak king pun boleh. Ada satu meja boleh muat dekat sana. Kalau you nak buat dekat sini pun boleh. Memang muat untuk dia punya size. Ini tandas dia lah. Masuk bawah sini ada satu storeroom. So kita pergi tingkat 1. Ini laminated timber flooring, kita pun ada provide. Memang seronok kalau you pakai compare dengan tiles. Dia ada second living hall dekat sini. Dan kita tengok untuk bilik 3. Ada tandas sendiri dah. Dia tak share sebab dia ada 4 bilik 4 tandas. Tengok size memang luas. Kalau letak queen, single bed ataupun king pun boleh. Dan kita tengok bilik kedua. Ini bilik air. Dan ini bilik. Sebab dia sudah fully extend, so keluasan dia memang 2100 square feet, memang besar. Dan kita tengok dia punya master bedroom lah. Ini bilik master dia. Ini yang king size punya bed lah. Dan dia boleh muat untuk full height punya cabinet. Dan dia ada balcony dekat depan. Lebih kurang 4 kaki macam tu lah. Lepas tu dia ada satu bilik air sendiri. So kalau hari ni anda nak cari rumah ada 4 bilik, ada 4 bilik air dan freehold, nak 2100 square feet punya size dengan 20x70, you boleh tengok projek ni. Kalau anda ada minat, PM sekarang dan kita cuba dekat showroom.